Masih bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Tadi kita dah beritahu kepada penonton yang kita akan bincangkan tentang topik yang sensitif juga ketika ini berkaitan dengan keselamatan bayi di tempat tidur. Ya, kalau kita boleh kongsikan sedikit ini berita yang baru sahaja sebenarnya kita dengar, di mana kematian bayi yang baru saja berusia 3 bulan kerana tertindih lengan bapanya yang terkena serangan jantung. Betul. Jadi ini sebenarnya satu kisah yang cukup menyayat hati, apatah lagi ini anak pertama. Jadi ini merupakan kisah-kisah yang boleh kita jadikan pelajaran dan juga untuk kita tanya terus saja bersama dengan tetamu kita di studio berkaitan dengan keselamatan bayi di tempat tidur. Kita kenalkan terlebih dahulu, iaitu Dr. Nadiah Azli Syaum, pakar peruning kanak-kanak dari UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Ceria memakai baju warna oranye kan, sama. Okey, doktor, bila kita bercakap mengenai keselamatan bayi di tempat tidur ni, apatah lagi kalau baru sahaja mendapat bayi, mungkin anak yang pertama kan. Betul. Jadi mestilah nak tidur sama-sama atas dasar kasih sayang. Lepas tu mungkin senang untuk nak menyusukan. Tapi adakah kasih sayang ini betul ataupun mungkin ia boleh jadi satu tragedi yang tidak diinginkan? Okey. Sebab kasih sayang ibu bapa ni tidak terhad kepada pelukan saja. Berdekatan dengan anak. Tapi perlu menjadi pelindung. Menjaga keselamatan anak, especially dekat rumah. Especially bila kita ada bayi yang kecil, banyak faktor yang kita perlu ambil kira. Antaranya, antaranya yang paling penting topik kita pada pagi ni, keselamatan bayi di rumah. Sebab sangat penting kerana keselamatan bayi ni dia ada risiko berkait rapat dengan sindrom kematian bayi mengejut, iaitu SIDS, sindrom Sudden Infant Death Syndrome, ataupun juga ada juga kesukaran bernafas secara tidak sengaja seperti accidental suffocation. Ini banyak terjadi tanpa sebarang tanda awal, tanda amaran awal, boleh terjadi kepada bayi yang kecil seperti bawah 6 bulan. Rata-rata berlaku pada ketika bayi tidur. Selain itu, persekitaran yang tidak selamat boleh menyebabkan bayi ini lemas, terhempit, tersepit, tertindih. Jadi oleh itu ibu bapa perlu lebih peka untuk tahu cara penyusunan katil dan juga cara posisi bayi kita tidur. Kalau yang terbaik bagaimana doktor dari segi posisi anak kita untuk tidur dan juga dari segi katil? Jadi posisi yang terbaik adalah bayi kita tidur secara posisi orang kata melintang. Melentang. Tidak meniarap. Sebab bila meniarap, dia ada chance untuk dia sukar bernafas dan menjadi lemas. And then selain posisi juga ada beberapa faktor lain. Saya boleh kongsikan beberapa kesilapan, banyak kesilapan yang ibu bapa lakukan semasa anak kita tidur. Selain co-sleeping, tidur bersama bayi. Sebab kita rasa dekat dan selamat, tapi sebenarnya tidak. Dan kita amalkan katil yang lembut, tilam yang lembut, permukaan yang tidak rata, boleh menyebabkan bayi kita lemas juga. Dan menggunakan bantal yang lembut, soft toy, bayi kita boleh tertutup muka. Untuk dia bernafaskan, dia terlemas. Betul, dia terlemas sendiri. And then bila tilam terlampau lembut atau tilam air, sekarang ada orang guna tilam air, bayi kita boleh tenggelam. Boleh tenggelam dalam tilam air. Sebab bila Ifam tengok gambaran apa yang doktor kongsikan tadi kan, bila kita tengok kadang-kadang bila pergi melawat anak kawan-kawan ke apa kan, dalam katil bayi tu banyak soft toy dekat sekeliling dia kan. Orang bagi hadiah apa semua diletakkan dalam, tapi bahagia doktor. Betul. Terbaik adalah permukaan tempat tidur rata dan kosong. Jangan letakkan apa-apa. Ya, rata dan kosong. Dan juga kena diingatkan kepada pemilik-pemilik haiwan peliharaan. Itu juga. Sebab kita juga risau. Sebab ialah binatang bukan ada perasaan dan mereka tidak tahu kan. Boleh juga terjadi kemalangan ataupun bukan risiko alergik juga. Boleh jadi. Betul doktor yang tu. So bayi yang kecil dia tidak bergerak banyak. Jadi dia senang lemas. Apa-apa yang menyukarkan pernafasan, baby akan lemas. Betul lah, kalau kita bercakap mengenai ruang ini, bagaimana dengan mereka yang mungkin B40, ialah ada kawasan yang sempit, mungkin tak boleh nak asing-asingkan tempat tidur bayi. Bagaimana dengan mereka ini? Jadi itu yang terbaiknya adalah ada tilam yang kita gunakan, tilam yang padat. Cadar yang kita gunakan di sisi rapi. Letak bawah tu. And rata. Dan kosong.
seperti yang saya beritahu. Okey. Jadi risiko untuk bayi kita lemas sangat kurang. Doktor, saya nak tanya sebab kat Malaysia ni kan dia banyak sangat turun-temurun punya nasihat kan, nasihat mitos semuanya ada. Apa antara yang pernah doktor dengar tapi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan kepada seorang bayi? Dalam konteks kita melihat kepada kesempatan bayi di tempat tidur lah. Okey, kalau bayi tidur dengan parents lebih selamat. Ataupun bayi tidur dalam safety baby cribs, dalam baby cot, tapi berada berlainan bilik dengan parents. Boleh monitor melalui kamera je. Tapi sebenarnya itu tidak. Tidak selamat. Sebab bila yang bagusnya baby tidur dalam kita punya safety cribs. Dalam tidur katil bayi yang selamat, yang tepinya pagarnya kukuh, tidak longgar, tak boleh jatuh. Okey. And then tidur bersama dalam bilik yang sama dengan parents. Jadi parents boleh pantau. Jadi bila kita dekat dengan anak, tempat yang selamat, kita pantau, kita boleh nampak peka dengan tanda-tanda awal yang boleh membimbangkan parents. Seperti kalau kita tengok anak kita lama tidur tak bergerak-gerak dalam jangka masa yang panjang. Merisaukan tu ya. Yes, ataupun bangun. Betul, ataupun bila bernafas sangat laju. Parents akan kata, doktor, anak saya ni dada berombak-ombak. Faham. Laju. Dan bunyi bising. Tersekat-sekat macam susah bernafas. Jadi pentingnya bila dia dekat tempat tidur selamat, dia lebih peka. Bila kita pick up awal, ini boleh membantu. Membantu menyelamatkan nyawa. Ya, selain itu apa lagi doktor simptom awal apabila kita nak tahu anak itu dalam keadaan yang lemas doktor, selain daripada dadanya berombak-ombak, apa lagi? Bunyi. Betul. Dada berombak, bunyi yang bising, bernafas tersekat-sekat, berpeluh-peluh. Berpeluh. Yes. Dan juga tidak bergerak tu agak lambat. Ataupun muka jadi pucat atau biru. Itu agak lambat. Bagaimana doktor melihat sebab ada ibu bapa mereka begitu yakin bahawa saya takkan cuai, saya takkan lalai, saya takkan terhempap bayi saya sendiri. Adakah naluri ini sebenarnya benar ataupun ini sebenarnya satu boleh jadi kealpaan atau kelalaian ibu bapa sendiri? Parenting is not easy. Cakap pada seorang ibu, saya seorang ibu, it's not easy, susah. Tapi kita ambil semua benda bukan remeh. Tidur bayi pun tidak remeh. Memastikan tempat tidur bayi selamat adalah sangat penting. Ada hari kita terlampau penat. Ada hari kita semua tak kena. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Rasa overwhelmed. Perlukan sokongan. Jadi jangan risau. Bukan mudah tapi doable. Stay alert on the healthy tips. Parenting tips, child safety. Stay alert on safe sleep practices. Boleh yang ini boleh membantu. Ambil masa, belajar dan praktikkan. Yang boleh membantu kita. One step at a time. One step at a time. Jangan terburu-buru. Khususnya kepada ibu bapa yang baru kan. Mungkin nanti ditambah tekanan kan di tempat kerja, nak menjaga anak dan keluarga, pelbagai lagi. Tadi doktor ada tekankan kepada kita, kalau boleh bila anak kita usianya masih kecil, jangan tidur di bilik berasingan. Tapi sampai usia berapa tahun? Sepatutnya sebaiknya adalah bawah umur 1 tahun mesti tidur dengan kita. Di dalam bilik yang sama. Di dalam katil bayi yang selamat. Saya sampai dah jenam masih tidur dengan selamat sungguh. Tapi itulah saya anak tunggal. Nak macam mana kan. Tapi tadi macam doktor ada kongsikan mengenai safety tips kan. Mungkin selain daripada lokasi, apa lagi di antara perkara-perkara yang perlu diambil kira berkaitan dengan keselamatan ini? Keselamatan. Jadi pastikan kalau tidur dengan yang number one, jangan co-sleeping, tidur dengan bayi. Dan kalau terlampau penat atau ambil sebarang ubat yang mengantukkan, selain sedang menyusukan anak, and then nak tidurkan anak, pastikan penat macam mana pun mesti letak dulu anak dekat dalam katil yang selamat, katil bayi yang selamat. Bila kita ada kesedaran ni, macam mana penat pun kita tahu apa-apa pun utamakan keselamatan. Sebab banyak parents tertidur sedang menyusukan anak. Tertidur semasa pegang anak. Dan anak tergolek jatuh.
Ada juga kes begitu, doktor. Betul. Ya, Betul. Ya, doktor. Dan bercakap mengenai keselamatan bayi ni kan, Ifah nak tahu juga pada ketika dan waktu mana yang kita dah rasakan anak kita selamat dan kita boleh letakkan dia di atas katil. Okey. Jadi kalau selepas menyusu, pastikan kita burp dulu. Alah pok dulu. Pok dulu, okey. Okey. Kalau dah menyusu, kita burp, dia dah burp, okey, dia dah kenyang, tidur dan kita letakkan. Okey, posisi melentang. Tidak jangan menyiarap. Tidak menyiring, tidak menyiarap. Okey. Jadi itu posisinya. Janganlah pula letak soft toy banyak-banyak. Ataupun selimut yang tebal-tebal. Okey, baby akan boleh lemas. Panas, lemas. Juga pakaian ni berpada-pada lah untuk bayi. Tahulah sekarang pakaian banyak lawa-lawa kan, geram kan, nak pakai cantik-cantik. Dari segi macam suhu pula bagaimana? Yang optimum untuk bayi. Betul. Actually dia kena jaga suhu bilik. So, baby tidur dalam bilik, kena jaga suhu bilik, jangan terlampau panas. Pakaikan pakaian yang sesuai untuk baby, pakai nipis. Kena tidak banyak sangat berlapis. Jangan ruffle-ruffle sangat. Sebab dia bayi lagi. Jadi itu antara perkara-perkara ataupun tips yang dikongsikan oleh doktor untuk keselamatan bayi di tempat tidur. Boleh dijadikan panduan dan juga pedoman untuk kita semua. Khususnya untuk ibu bapa yang baru saja mendapat bayi. Tahniah diucapkan kepada ibu Dayah yang masih baru lagi, dan pastinya untuk kita melihat kepada bayi kita yang dibesarkan dengan baik. Ini merupakan anugerah terindah kepada mereka yang bergelar ibu dan ayah. Terima kasih doktor untuk perkongsiannya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi nanti. Baik.